Daripada Abu Darda radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amalan seseorang mukmin di hari kiamat daripada orang yang berakhlak mulia. Sesungguhnya Allah benci kepada orang-orang yang suka mencarut dan bercakap kotor. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Pengajaran hadis, Allah Subhanahu wa taala suka terhadap hamba-hambanya yang berakhlak mulia, di mana seseorang itu telah dijanjikannya dengan timbangan yang berat di hari akhirat kelak. Islam melarang umatnya merancang dan membincang sesuatu perkara yang buruk yang membawa kepada perpecahan umat Islam. Sifat suka mencarut dan bercakap kotor bukanlah dari akhlak Islam. Oleh yang demikian, umat Islam hendaklah menjauhkan diri daripada bersifat demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Sama-sama kita amalkan dan kita sebarkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu